Bayangkan, dalam gelanggang politik Sabah yang semakin panas menuju pilihan raya umum negeri, PRN, akan datang, muncul satu nama yang mula disebut-sebut oleh penduduk di kawasan Pantai Barat Utara, Datuk Almudin Khaida. Beliau bukan sekadar calon biasa yang datang menjelang pilihan raya, tetapi seorang anak jati Kota Belud yang dikatakan memahami denyut nadi masyarakatnya sendiri. Nama Almudin kini menjadi sebutan hangat di Dun Pintasan, kawasan yang pernah mencipta sejarah sengit pada PRN Sabah 2020 apabila dimenangi dengan majoriti tipis hanya 84 undi. Kini, gelanggang sama dijangka kembali menyala dengan pertarungan yang lebih besar, lebih mencabar dan lebih berwarna. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. Almudin Khaida tidak gentar berdepan calon berpengalaman. Itulah berita kita pada kali ini, yang mana artikel asal adalah daripada portal berita Jesselton Times. Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM mengesahkan akan menampilkan Almudin sebagai calon mereka di Dun Pintasan, satu langkah berani dalam lanskap politik yang semakin kompetitif. Almudin sendiri dengan yakin mengakui tidak gentar untuk berdepan dengan nama-nama besar, termasuk Tan Sri Pandika Ramin Mulia, Presiden USNO yang telah pun menyatakan kesediaannya untuk bertanding di kerusi sama. Ini bukan sekadar pertembungan dua individu, tetapi pertarungan dua generasi antara pengalaman panjang politik Sabah dan semangat baharu yang ingin membawa perubahan dari akar umbi. Kerusi Dun Pintasan yang majoriti pengundinya terdiri daripada masyarakat Iranun dijangka menyaksikan pertembungan lebih daripada dua penjuru. Selain KDM dan USNO, gabungan besar seperti Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Barisan Nasional (BN), Parti Warisan Sabah (Warisan), Parti Solidariti Tanah Airku (STAR), serta calon bebas turut dijangka menghantar wakil masing-masing. Dengan pelbagai parti yang cuba menambat hati pengundi, tidak hairanlah jika kawasan ini dianggap sebagai antara kerusi panas yang bakal menjadi penentu hala tuju politik Sabah selepas PRN nanti. Namun apa yang menarik perhatian pemerhati politik ialah peningkatan sokongan terhadap KDM di kawasan ini. Berdasarkan tinjauan rambang, ramai penduduk Pintasan mula melihat potensi besar pada Almudin yang dikatakan lebih dekat dengan rakyat berbanding calon luar. Seorang penduduk tempatan yang ditemui media menyebut bahawa Almudin bukan orang asing di sini. Beliau bukan sekadar faham tentang adat dan budaya masyarakat Iranun, tetapi juga sentiasa turun padang mendengar sendiri permasalahan mereka tanpa protokol berlebihan. Pendekatan mesra rakyat inilah yang menjadi kekuatan utamanya. Dalam beberapa tahun terakhir, politik Sabah telah banyak berubah daripada kepimpinan berpusat kepada suara rakyat di lapangan. Menurut pemerhati politik tempatan dari Universiti Malaysia Sabah, UMS, trend politik kini menunjukkan rakyat semakin menghargai pemimpin yang memahami konteks tempatan berbanding sekadar berjanji besar di pentas ceramah. Dan inilah yang cuba dibawa oleh Almudin melalui KDM, politik akar umbi yang membumi. Apabila ditanya mengenai visinya untuk Dun Pintasan, Almudin tidak berbicara mengenai janji-janji kosong, sebaliknya menekankan kepada pembangunan inklusif, pembangunan yang tidak meninggalkan sesiapa pun di belakang. Beliau berjanji untuk memperhebatkan usaha menambah baik kemudahan asas seperti bekalan air bersih, elektrik yang stabil, serta jalan raya dan jambatan yang menjadi nadi perhubungan ekonomi penduduk luar bandar. Dalam erti kata lain, beliau mahu memastikan bahawa pembangunan tidak hanya tertumpu di bandar-bandar besar, tetapi sampai ke setiap kampung, setiap rumah dan setiap isi keluarga. Selain itu, Almudin turut menekankan aspek pembangunan ekonomi dan pertanian selaras dengan keperluan semasa masyarakat luar bandar yang masih bergantung kepada hasil bumi. Beliau juga mahu memberi fokus kepada pendidikan, pembangunan belia, kemudahan kesihatan dan kebajikan rakyat, sektor yang sering menjadi penanda aras kepada tahap kemajuan sebenar sesebuah komuniti. Untuk memahami konteks ini, perlu kita imbas sedikit sejarah. Dun Pintasan pada PRN 2020 menyaksikan pertandingan sengit apabila Datuk Fairuz Rendan yang kini bersama GRS menang dengan majoriti tipis. Ketika itu, banyak isu tempatan,
termasuk masalah bekalan air dan jalan rosak, menjadi faktor utama penentu undi. Kini, 5 tahun kemudian, masalah sama masih menjadi rungutan rakyat. Maka tidak mustahil janji untuk menambah baik infrastruktur asas akan menjadi modal politik paling berkesan menjelang PRN kali ini. Dari sudut analisis politik, kemunculan Al-Mudin di bawah panji KDM juga melambangkan satu fenomena baharu dalam politik Sabah. Kebangkitan parti-parti kecil yang mula mencabar dominasi gabungan besar. KDM walaupun masih muda, telah menunjukkan kemampuan menarik sokongan daripada segmen masyarakat luar bandar yang selama ini merasa terpinggir. Seandainya KDM berjaya mencipta kejutan di Dun Pintasan, ia mungkin menjadi petanda perubahan lanskap politik Sabah yang lebih luas, di mana suara rakyat biasa semakin kuat menembusi tembok politik tradisional. Persoalannya kini, adakah faktor tempatan, karisma calon dan isu asas akan mengatasi pengaruh parti besar yang mempunyai jentera kuat dan sumber melimpah? Atau adakah sejarah akan berulang dengan majoriti tipis sekali lagi menentukan siapa yang berkuasa di Pintasan? Apapun keputusan akhirnya, yang pasti pertandingan kali ini bukan sekadar soal siapa menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana rakyat di kawasan ini melihat masa depan mereka sendiri. Dalam dunia politik Sabah yang sering berubah arah, calon seperti Al-Mudin membawa warna tersendiri antara tradisi dan pembaharuan, antara realiti rakyat dan cita-cita baharu. Mungkin inilah waktunya untuk pengundi menilai bukan sekadar lambang parti, tetapi nilai perjuangan di sebalik wajah calon. Dan seperti kata pepatah lama yang sering diulang oleh orang-orang lama di Kota Belud, kalau mau lihat masa depan negeri, lihat siapa yang bekerja untuk hari ini. Pepatah itu disambung dengan kata hikmat lain yang seolah-olah menjadi pesan buat semua calon dan pengundi. Kepimpinan bukan tentang siapa paling lantang bersuara, tetapi siapa paling lama berdiri bersama rakyat. Dan satu lagi pesanan yang tidak kurang bermakna. Kuasa tidak kekal, tetapi jasa akan dikenang selama-lamanya. Jadi apakah Dun Pintasan bakal menjadi medan perubahan besar dalam PRN Sabah yang akan datang? Atau adakah nama-nama lama masih mampu mempertahankan pengaruh mereka? Jawapannya akan ditentukan oleh rakyat sendiri. Para sahabat penonton yang dikasihi, sebelum kita menutup cerita ini, apa pandangan anda? Adakah politik Sabah sedang menuju era baharu yang lebih berpaksikan rakyat? Atau kita masih berputar dalam kitaran lama yang sama? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Kerana suara anda juga adalah sebahagian daripada kisah besar politik negeri di bawah bayu. Sekian, kita jumpa lagi.